Saya nak cerita, yang melantik saya sebenarnya, yang mencadangkan nama saya untuk menjadi ketua pembangkang dalam mesyuarat Perikatan Nasional adalah Tuk Guru Haji Adi Awang sendiri. Ketika itu pengurusinya Tan Sri itu lah. Dia kata oleh kerana PAS lebih ramai, jadi PAS nak tentukan siapa patut kita lantik jadi ketua pembangkang. Yang mana orang tak tahu. Dan hari ini bila kita dengar dalam podcast, dia kata dia lantik saya. Saya nak beritahu bahawa yang mencadangkan nama saya adalah Tan Sri Tuk Guru Adi Awang sendiri. Adi Awang sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ketika itu saya sesarung dan saya nak maklumkan, apabila dah umur, presiden saya ketika itu tanya saya, Hamzah, apa yang nak kata? Saya terkejut. Saya nak kata apa? Saya kata, saya terkejut ni. Jadi saya tak tahu nak cakap apa. Saya serahkan semula kepada presiden saya. Baik, tak baik. Saya serahkan balik kepada presiden saya. Dan ketika itu, bila dia dengar saya serah semula, dia jawab, kalau macam itu, saya sokong 100% Datuk Hamzah jadi ketua pembangkang. Ini bulan puasa ini. Takkan itu pun kau nak tipu.